Ramai orang takut apabila pasaran hartanah turun. Mereka rasa pelaburan mereka tidak selamat. Tapi jangan risau, pasaran akan sentiasa berubah. Dalam video ini, saya akan kongsikan bagaimana anda boleh menghadapi penurunan pasaran dengan tenang dan terus untung. Jangan panik dengan turun naik pasaran dalam jangka pendek. Jika anda melihat pelaburan hartanah dalam tempoh 10 hingga 20 tahun, nilainya tetap meningkat. Bersabar dan terus memegang aset anda. Walaupun nilai rumah turun, anda masih boleh menjana pendapatan dengan menyewakannya. Pilih penyewa yang baik dan tetapkan kadar sewa yang bersaing untuk pastikan aliran tunai positif. Apabila kadar faedah rendah, anda boleh pertimbangkan refinance untuk mengurangkan ansuran bulanan atau dapatkan modal untuk pelaburan baru. Ini strategi bijak untuk terus berkembang walaupun pasaran sedang turun. Jangan takut dengan turun naik pasaran. Apa yang penting ialah strategi dan pemikiran jangka panjang. Jangan lupa like, share dan follow untuk lebih banyak tips pelaburan hartanah. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.